Korang tahu tak, ada satu burung ni, dia suka tebuk pokok sampai penuh lubang, nampak pokok tu macam rosak teruk. Siapa punya kerja kalau bukan burung belatuk? Betul ke dia patuk sampai rosak pokok? Tak baguslah burung ni kan? Tapi tu sebenarnya memang kerja dia. Dalam batang pokok tu ada serangga, jadi setiap lubang yang kau nampak tu sebenarnya ada makanan dia. Tapi lubang-lubang ni ada kegunaan dia juga. Salah satunya lubang yang dah ditebuk tu akan jadi sarang untuk haiwan lain. Bukan tu je, burung belatuk ni boleh hentak pokok sampai 20 kali sesaat. Cuba korang bayang kalau kita buat macam tu. Dah lama knockout kot. Tapi burung ni tak cedera sebab tengkorak dia boleh serap hentakan. Siap lidah dia panjang, lilit dalam kepala, macam helmet semula jadi. Tapi peliknya, walaupun hentak kuat macam tu, burung ni tak cedera langsung sebab badan dia memang dah design untuk tahan hentakan berulang kali. Jadi lain kali nampak pokok berlubang, janganlah ingat pokok tu rosak. Itu tanda ada engineer alam tengah buat kerja.